Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Yasinda. Hari ini aku nak buat video tentang pantang larang orang Melayu. Dan kepada korang yang tanya kenapa tiba-tiba aku buat video tentang pantang larang orang Melayu ni, sebab aku dah tak ada idea dan aku dah bosan dan aku buat video. Aku tak ada idea tapi aku buat video. Dan aku dapat idea untuk buat video tentang pantang larang. Aku sendiri pun tak faham apa benda yang aku cakap ni. Dan daripada aku bakar sampah je, lebih baik aku buat video, kan? Dan kepada korang yang tanya aku kenapa tiba-tiba aku pegang batu ni pula, aku nak ganti, aku nak buat sebagai mic walaupun tak ada mic pun kat sini, di batu yang aku ambil kat jalan tar tu. Macam video yang lepas, pengalaman seram aku tu, yang ni, korang boleh tengok. Aku guna sudu sebagai mic aku. Tanpa berlama-lama lagi, jom masuk dalam video. By the way, pantang larang ni aku rebat pada Google, jadi minta maaf lah kalau ada yang salah. Ni aku ambil kat Google. Tu dia. Aku ambil kat Google. Lepas tu aku screenshot, aku tu letak dalam foto aku, tempat profil. Yang ni lah. Sebelum aku baca pantang larang orang Melayu yang aku rebat pada Google ni, aku nak baca apa maksud pantang larang. Bismillah. Pantang larang merupakan larangan keras terhadap suatu tindakan berdasarkan kepercayaan bahawa tindakan sedemikian terlalu suci atau terlalu terkutuk untuk dilakukan oleh orang biasa dengan ugutan hukuman oleh kuasa gaib. Okey, kita dah baca apa maksud pantang larang. Jadi, jom kita baca pantang larang orang Melayu yang pertama. Jangan duduk atas bantal, nanti naik bisul. Dan yang ni tak betul pun sebenarnya. Punggung kita tak akan berbisul pun kalau kita duduk atas bantal. Tapi, korang jangan duduk atas bantal. Faham tak? Sebab bantal tempat kita letak kepala untuk kita tidur. Faham? Yang kau tiba-tiba pergi duduk tu dah kenapa? Sebab punggung kita ni tempat kita keluar najis, tempat kita keluar angin. Dah kau pergi duduk dekat bantal untuk orang letak kepala tu. Jadi macam orang yang tengok tu macam tak nak tidur lah, tak nak tidur lah kat bantal ni sebab kau dah duduk. Jadi macam tak sopan macam tu tau. So, duduk atas bantal akan membuat kita bisul. Sebenarnya tak betul. Cuma, dia tak sopan. Faham? Tapi kalau bantal yang ada dekat sofa tu, yang tu korang boleh duduk. Yang tu bantal lain. Next. Pantang larang orang Melayu yang kedua. Basuh kaki sebelum tidur kalau tak nak mimpi buruk. Dekat sini pantang larang tu dia tengah cakap macam ni. Kan kaki kita ni kan selalu kotor kan, sebab kita selalu pijak merata macam ni kan. Contohlah, ada satu hari ni korang tengah jalan-jalan pakai selipar kat luar. Lepas tu, tiba-tiba selipar korang tu terlepas pada kaki korang. Lepas tu, kaki korang terpijak batu. Lepas tu, batu tu bekas kahak orang yang dah kering. Lepas tu, korang pijak, korang tak nampak lah sebab dah kering. Walaupun masih ada kuman dia. Lepas tu, korang masuk rumah, naik atas katil. Lebih kurang macam tu lah. Kalau korang nak amalkan pantang larang ni pun tak apa, cuci kaki sebelum tidur. Tapi, yang lebih bagus, korang ambil wuduk sebelum tidur. Yang tu baru mantap. Pantang larang yang ketiga. Jangan baring time azan, nanti mayat jadi berat. Okey, pantang larang ni dia nak cakap macam ni. Dah azan kan? Dah kenapa duduk baring lagi? Bangunlah pergi ambil wuduk. Solat. Ini tidak, kau baring je. Bilal azan. Hayya ala salah. Jom menunaikan solat. Lebih kurang macam tu lah maksud dia. Kau buat apa? Nak tunggu sakit dulu baru nak cari Tuhan. Okay, next. Pantang larang orang Melayu yang keempat. Jangan makan dalam gelap. Nanti makan dengan hantu. Kalau makan dalam gelap di bulan Ramadan tak apa ke? Okay, tak gurau. Okay, pantang larang ni dia nak cakap macam ni. Jangan makan dalam gelap tu. Lah nanti kau nak makan. Kau makan. Ni makanan. Contohlah batu ni makanan. Kau suap. Nak ke arah mulut, ke arah hidung.
Satu lagi, kita tak boleh makan atau minum dalam gelap ni. Contohlah, korang tengah makan ni kan, ni pinggan korang makan, contohlah. Lepas tu, ada ekor cicak jatuh pada atas. Tak. Lepas tu, time tu gelap. Tak perasan. Korang cedok, makan. Nikmat. Okay, next. Pantang larang orang Melayu yang kelima. Jangan tiup serut. Jangan tiup Jangan tiup seruling dalam rumah. Nanti ular masuk. Susah nak sebut. Okay, yang ni mungkin aku tak cakap banyak kot sebab seruling tu kalau korang tiup, dia akan bunyi. Dah bunyi bising. Lepas tu orang dalam rumah nak rehat. Lepas tu kau bising. Kena tendang keluar rumah. Okay, next. Pantang larang orang Melayu yang keenam. Jangan makan berbunyi. Itu makan dengan setan namanya. Okay, pantang larang ni dia nak sebut macam ni. Okay, korang nak makan dengan, ikutlah, korang nak makan dengan member ke, dengan keluarga ke. Tapi, korang makan macam ni. Nanti kena zip mulut tu kan, mampus. So, korang jangan makan berbunyi. Okay, next. Pantang larang orang Melayu yang ketujuh ataupun yang terakhir. Yang ni last ni. Jangan baca buku dalam gelap. Nanti mata rosak. Okay, yang ni masuk akal. Sebab memang kalau kita baca buku dalam gelap, mata kita akan rosak ataupun rabun. Tak sampai buta lah. Tapi mata kita akan rabun. Dah sibuk kena pakai spek pula. Okay, yang ni tambahan. Kan dalam buku ni dia cakap, jangan baca buku dalam gelap kan. Okay, kan zaman dulu kan tak ada telefon kan. Okay, sekarang ni ada telefon. Aku nak cakap kat korang, jangan baca buku ataupun main phone dalam gelap. Nanti mata rosak. Sama je. Nanti tak pasal-pasal kena pakai spek pula. Ni kat sekolah, kau buka spek tak pasal-pasal member ke buat macam ni. Ni berapa? So, itu saja video untuk hari ni. Aku ada satu pesanan untuk korang. Kalau korang nak amalkan pantang larang tu boleh. Tapi percaya, jangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.